A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. نوينا التعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita sehari pada hari ini. Allah sambung lagi nyawa kita. Diberikan lagi ruang dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala salah silap kita. Diberikan lagi ruang masa umur kita untuk kita kumpul modal, untuk kita tambah bekalan kita di waktu sementara kita. Allah bagi umur di atas muka bumi ini untuk kita bawa ke negeri yang kekal abadi, negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati umur kita dengan diberikan kita taufik untuk kita melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita capai kepada nihayatul hidayah, pengakhiran kepada hidayah, dan kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah yang telah Allah kurniakan kepada kita tidak ditarik balik, tidak dipalingkan hati-hati kita daripada hidayah setelah kita mendapatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada bab adab-adab berjamaah imam dan makmum pada muka surat 97. Kita berhenti hari itu, kita dah tengok 6 daripada adab-adab ketika mana berjamaah. Hari ini kita sambung pada adab yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala dalam adab-adab berjamaah yang ke-7, hendaklah imam itu jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih daripada 3 kali. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi di sini sebenarnya adalah meraihkan kepada jamaah di belakang. Membaca lebih daripada 3 kali ataupun kurang daripada 3 kali adalah makruh sebenarnya. Ya, yang sunatnya adalah kita mengambil bacaan yang ganjil, iaitu 3 kali lah. Ini bacaan yang paling sempurna. Kalau kurang maknanya kurang lah. Kalau lebih maknanya dikhawatiri akan menyebabkan masa solat itu akan jadi lebih panjang, dan ini akan menyebabkan makmum solat tu akan jadi lebih panjang lah dan mengganggu kepada makmum. Sedangkan kita tahu bahawa kaedah asal yang kita sebut sebelum ini, solat fardu yang didirikan secara berjamaah adalah ringkas. Maknanya solat fardu ni diraihkan makmum yang ada di belakang tu ada macam-macam jenis orang, ada yang nak cepat, ada yang ada hal. Jadi ringkas. Jadi kalau imam tu bantai tasbih rukuk pun dia baca 13 kali, 14 kali, panjanglah jadinya. Makin panjanglah. Ada pun semayang sunat tak ada masalah. Semayang sunat tak ada masalah. Sebab ada riwayat hadis Nabi SAW semayang malam. Semayang malam, semayang sunat. Ya. Semayang malam tu rukuknya dengan kadar bacaan surah Baqarah 3 juzuk. Rukuk kadar surah Baqarah, panjang sungguh lah. Sujud pun lagi panjang macam tu juga. 3 juzuk ni kalau kita bacaan cepat sejuzuk setengah jam lah. Kalau 3 juzuk sejam setengah rukuk saja. Jadi panjang. Itu semayang sunat boleh lah. Itulah semayang fardu ringkas. Dan sesempurnanya adalah dengan bacaan 3 kali. Dan Al-Imam Al-Ghazali menyatakan di sini tasyahud awal jangan lebih daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Salawat itu. Sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak sempurna salawat melainkan ditambah juga kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Ghazali mengambil pandangan tasyahud awal itu
Cukup sekadar sampai Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sebahagian ulama lagi kata tidak sempurna salawat itu jika tidak bersama dengannya salawat kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ambil berhenti dekat situ, boleh juga ambil berhenti sehingga wa ala ali Muhammad ataupun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu lebih afdal lah. Yang ke-8, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat. 2 rakaat terakhir atau 4 rakaat. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adab-adab untuk meraihkan yang kita sebutkan kaedah asal tadilah. Solat fardu adalah asasnya adalah ringkas. Maknanya rakaat ketiga dalam semayang maghrib dan juga dalam semayang yang 4 rakaat zuhur, asar, isyak jangan baca surah lain lah, sebab di surah Fatihah sahaja. Ataupun jangan baca selain daripada suratul Fatihah. Sebab dasarnya yang afdalnya adalah rakaat pertama adalah yang paling panjang. Rakaat kedua pendek sikit daripada rakaat pertama. Rakaat ketiga lebih pendek daripada rakaat kedua dan rakaat yang keempat adalah lebih pendek lagi daripada rakaat. Maknanya makin singkatlah. Psikologi orang buat sesuatu perkara pun kan macam tu. Maknanya bila dah nak ujung-ujung kan dia excited nak habis. Maknanya tapi kita dalam solat sepatutnya adalah tidaklah begitu. Kalau orang yang kita dah sebut sebelum ni, bagaimana orang yang menghargai solatnya, sepatutnya dia rasa tak nak berpisah daripada solatnya. Solat berterusan. Tapi maknanya ini solat fardu, kaedah asas dia adalah ringkas untuk meraihkan jamaah yang ada. Maka boleh selesai segera, maka selesaikan dalam keadaan yang segera. Jadi Nabi SAW, para sahabat riwayatkan, disebutkan, aku tak nampak orang yang paling ringkas solatnya dan paling sempurna melainkan Nabi SAW waktu jamaah. Kalau kita nak jadikan ringkas, dia tak sempurna pula. Nak buat laju kan, buat laju habis tajwid langgar satu hari dah. Tasbih-tasbihnya tak dibaca 3 kali satu hari dah. Kita yang rukun-rukun aja dibaca kan tak sempurna. Nabi SAW solatnya ringkas tapi sempurna. Jadi itu yang kita nak cuba buatlah. Begitu juga doa dalam tasyahud akhir. Jadi selepas daripada tasyahud akhir, innaka hamidum majid, di situ tempat yang maknanya diharuskan juga untuk kita berdoa dengan apa-apa doa. Bahkan Nabi SAW juga ada pernah berdoa dengan beberapa doa ketika mana lepas selesai tasyahud. Antaranya adalah minta lindung daripada azab kubur, minta lindung daripada fitnah orang-orang hidup, orang-orang mati, juga fitnah al-masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu antara doa Nabi SAW dibaca lepas daripada tahiyat. Jadi boleh waktu tu nak tambah apa-apa doa yang kita nak doakan, boleh, tak ada masalah. Tapi Imam Ghazali pesan pada imam yang membawa kepada jamaah, janganlah selepas daripada tasyahud tu maknanya dia memanjangkan seperti bacaan doa yang terlalu panjang. Adapun doa ringkas macam tadi tu 2-3 nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, boleh. Tambah kalau kita jenis baca tasyahud laju, imam baca slow sikit, kita dah habis innaka hamidum majid, imam belum habis lagi tasyahud dia, jadi ada ruang kosong, rugi dia biar kosong. Doa lah, apa-apa doa di belakang tu boleh tambah, kita tunggu sama-sama dengan imam. Tapi dalam konteks imam tak bolehlah pula dia baca doa yang terlalu panjang. Ke-9, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah, dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi juga maknanya ada orang makhluk-makhluk Allah yang lain daripada para malaikat
yang berada di kiri dan kanan kita, maka kita beri salam dengan niat untuk memutuskan solat. Satulah, ya. Bagi salam tu pertamanya niat nak habis solat lah. Ya, yang kedua juga adalah maknanya memberi salam kepada makhluk Allah di kiri dan di kanan kita. Ke-10, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya, dan hendaklah ia berhadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan jikalau ada jamaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan hendaklah jangan ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Baik, jadi dah selesai solat. Selesai solat disunatkan bagi imam, dalam riwayat Nabi SAW pernah melakukan sedemikian. Nabi sama ada 3 keadaan lah, tapi yang paling afdal antaranya adalah 2 sahaja. Sama ada Nabi terus paling ke belakang dan berwirid. Nabi pusing belakang, menghadap terus makmum. Menghadap terus makmum. Dan ketika mana doa pun tak perlu patah balik pusing menghadap kiblat juga. Tak perlu. Maknanya walaupun berdoa itu adalah afdal dengan kita menghadap kiblat, tapi seorang imam maknanya mengambil daripada munasabah Nabi SAW selepas selesai daripada solat, Nabi terus menghadap kepada makmum. Dan doa pun baca terus dia doa menghadap kepada makmum, sebab dia memimpin kepada jamaah itu. Macam kita kiaskan dengan khatib yang naik baca khutbah. Ada ke khatib naik khutbah, bila sampai time nak doa last tu, khutbah kedua tu dia pusing belakang? Tak ada juga kan, menghadap kiblat, dia still menghadap kepada makmum dan dibacakan doa-doa di akhir khutbah. Jadi imam tak ada masalah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, boleh juga menghadap, maknanya yang menghadap kepada wajah makmum itu adalah bahu kiri, bahu kanan. Ini keadaan yang kedua, bahu kanan. Selepas selesai daripada Allahumma ajirna minan nar, ataupun masuk kepada Allahumma antas salam. Mula tu nak istighfar. Selepas istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian selepas daripada itu Allahumma ajirna minan nar ataupun ajirni minan nar 7 kali. Lepas tu barulah dileraikan kaki tu, maknanya ditukar kedudukan, sama ada menghadap terus kepada makmum ataupun bahu kanan kepada makmum. Maknanya sanalah, pusing straight ke sana. Yang ada daripada riwayat-riwayat hanyalah itu. Ada juga sebahagian ulama kata boleh juga bahu kiri, maknanya ke kiri. Tapi afdal ambil kanan lah. Afdal ambil kanan. Yang tak ada sengit, tak ada. Arah tenggara, arah timur laut, itu tak ada lah. Jadi sama ada ambil pusing menghadap makmum terus, totally wajah menghadap makmum, ataupun bahu kanan menghadap kepada makmum. Itu yang afdal daripada perlakuan imam. Dan Imam Ghazali pesan dekat sini, jangan maksud kalau ada makmum yang perempuan, hendaklah dia bangkit terus. Maksudnya makmum perempuan yang softnya agak rapat lah. Sebab bila imam ni tengok belakang, imam akan nampak ni bangkit terus, maknanya bangkit menjauhi daripada soft itu untuk elak daripada fitnah lah. Adapun makmum lelaki, kalau ada, jangan dia bangkit, kata Imam Ghazali, daripada tempat duduknya sebelum imam bangkit. Ini maksudnya galakkan untuk duduk berwirid. Adapun orang yang ada hal, maka boleh, harus saja untuk dia bangun terus. Sebab Nabi SAW, solatnya Nabi kadang-kadang bermacam keadaan. Ada keadaan Nabi duduk berwirid. Ada keadaan Nabi ajarkan para sahabat dengan Nabi membacakan kuat wirid-wirid. Ada keadaan Nabi duduk sendiri. Ada keadaan Nabi lepas selesai salam, Nabi terus bangun. Maknanya tengok pada keadaan-keadaan yang tertentu lah. Ada keadaan Nabi duduk, Nabi pusing belakang terus, dan Nabi tengok para sahabat. Para sahabat pun macam-macam ada buat. Ada sebelah sini yang selepas selesai solat, dia terus buat halaqah, dia bersembang. Ada yang setelah selesai solat ambil Quran, terus duduk baca Quran. Ada yang duduk berzikir, ada yang duduk berwirid. Nabi tengok satu-satu dan Nabi senyum.
Nabi tengok satu-satu dan Nabi senyum. Maknanya diraikan kepada ahwal jamaah itu. Tapi Al-Imam Ghazali sebutkan sini, jangan bangkit selagi imam tak bangkit. Maknanya itu galakkan untuk seseorang makmum itu duduk mengambil masa untuk dia berwirid. Dan imam juga mengambil, kita panggil apa? Mengambil tugas dia sebagai imam, iaitu pemimpin untuk memimpin jamaah. Mana kalau imam pun bangkit dulu, maknanya lepas habis solat, dia pun tak ada apa-apa hal pun sebenarnya. Lain kalau ada hal. Mana imam tak ada apa-apa hal, tapi dia terus bangkit. Bangkit terus keluar. Maka agak-agaknya kalau keadaan seperti itu, makmum ikut imam ke ataupun dia duduk lagi stay wirid? Jadi mungkin kalau orang yang memang dia dah lazim wirid, dia duduklah wirid. Tapi kalau orang lain yang maknanya imam doa pun tidak, wirid pun tidak, dia terus bangkit. Orang tengok tak ada apa, dia pun bangkit lah. Kan rugi. Jadi ahwal jamaah, ahwal makmum macam-macam. Itu diraikan. Ada orang yang nak cepat, nak kejar tiket bas kat sana, dia pun bangun terus pergi. Semayang, dia bangun terus keluar. Tak ada apa masalah, tak ada apa dosa untuk dia. Ahwal berbeza. Tapi kalau imam tak bawa, maknanya makmum untuk wirid, tak berwirid lah makmum. Jadi imam wirid, ada makmum, dia pun tak ada apa-apa hal, dia pun ikutlah sekali sama-sama imam wirid. Kan gitu, baik. Jadi dia dipimpin jamaah itu. Kalau wirid kuat ni pula, kadang-kadang ada sebahagian orang tu ekstrim sangat pula, ambil pandangan bid'ah, Nabi SAW tak pernah buat, tak ada hadis, sedangkan ada hadis. Ada hadis para sahabat. Kalau tidak, macam mana boleh ada hadis-hadis tentang riwayat-riwayat tentang mereka tahu berapa bilangan Nabi wirid, selain daripada hadis yang Nabi suruh berapa banyak bilangan tertentu, mereka riwayatkan kami mendengar daripada Nabi. Kalau dengar daripada Nabi, maksudnya mesti kuat bacaan tu. Kadang-kadang orang tak tahu. An-nas a'da lima jahilu. Manusia ni dia bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Jadi bila tak pernah jumpa, dia anggap tak ada. Itu salah. Tak pernah jumpa, dia kata tak ada. Sedangkan sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan kita wirid kuat, kita berjamaah. Salah satunya adalah dalam mazhab kita, tujuan untuk ta'lim, untuk mengajar, itu tak ada masalah. Bahkan masjid adalah satu tempat orang yang nak belajar. Jamaah ni come and go. Satunya untuk kita didik anak-anak kita. Kita sendiri dulu, mak ayah kita bawa pergi masjid, pergi surau. Sebab kita dengar wirid tu hari-hari lah, jadi kita terapal. Kita hafal tu sebab mak ayah kita bawa, kita duduk dengar, bukan ikut pun. Kadang-kadang main belakang, kadang-kadang bukan main belakang pun, dekat luar kita main. Main habis slipper jemaah tu dikutip buat main baling slipper kan. Habis-habis balik orang keluar jenuh cari sebelah mana, sebelah lagi belah mana. Anak-anak main gasing ke apa ke. Mainnya tu biasanya depan surau. Mak ayah pergi semayang dalam, anak pergi main belakang. Tapi dia dengar bacaan wirid tu. Hari-hari pergi masjid dengar. Lama boleh hafal dia. Boleh ikut dia. Surah Yasin gitu kan daripada kecil. Malam Jumaat dia bawa kita ni main aja, budak-budak main kat belakang. Tapi dengar. Akhirnya antara banyak-banyak surah dalam Quran yang paling lancar kita baca Yasin. Sebab apa? Dengar. Itulah ta'lim, mengajar. Jadi masjid ni bukan saja didatangi oleh kanak-kanak, bukan untuk kita bawa anak-anak mengaji je. Kadang-kadang orang yang baru baligh yang umur 60, umur 70 baru baligh pun ada juga. Kan? Jadi kalau dia nak belajar, pergi jumpa Tok Imam kan, makna orang yang, yalah, kita pun tahu, kita raikan. Ada orang umur 40, umur 50, baru dia ada kesedaran kepada agama. Tempat pertama dia nak balik di mana? Masjid. Masjid. Kalau pergi masjid, dah umur 50, tiba-tiba nak pergi jumpa Pak Imam, boleh ajar saya wirid tak? Saya tak reti langsung lah baca. Selama ni pun Fatihah tu boleh tahan lah, dia pergi minta nak ajar kan. Wirid ni tak reti lah saya, boleh tak ajarkan pada saya? Jadi akhirnya malu nak pergi jumpa Tok Imam, nak cakap umur 50 malu, tak reti wirid. Ternyata paling mudah dia duduk, imam baca kuat, dia pun cuba ikut pelan-pelan seorang-seorang. Kan sebenarnya ta'lim juga.
Satu sudut pengajaran juga. Orang nak belajar tapi dia malu nak belajar. Dah umur 50 baru balik. Baru cukup umur kan, baru sampai kesedaran pada dia. Nak belajar malulah. Jadi akhirnya imam baca kuat, alhamdulillah, tak apalah, aku ikut je lah slow-slow. Hari-hari dia pergi, imam tu wirid, dia ikut lama-lama okey, boleh dapat. Jadi itu antara maknanya keharusanlah untuk kita mengadakan wirid secara berjamaah dan kuat. Jadi Imam Ghazali kata rugilah tak ambil masa, sedangkan masa selepas daripada solat, hadis-hadis tentang wirid selepas solat warid daripada Nabi SAW. Cuma yang diperkhilafkan oleh para ulama, adakah ia dilakukan berjamaah atau berseorangan, itu je. Itu je. Tak apalah, tak ada masalah, khilaf kan. Jadi kita ambil hak yang banyak kelebihan-kelebihan ni lagi sebenarnya. Cuma kita berlapang dada lah kalau ada orang yang memang ada hal, ada masalah, dia bangun dan dia terus keluar untuk selesaikan hajat dia, maka itu atas dia, tak ada masalah. Cuma Imam Ghazali pesan, ambillah masa itu. Masa mustajab doa juga adalah antaranya selepas daripada solat fardu. Itu hadis-hadis yang warid daripada Nabi SAW. Jadi nak ambil yang itu, kita ambillah masa sedikit selepas daripada solat. Sebahagian guru-guru kami kata orang yang tak nak duduk selepas daripada solat ni untuk wirid dan untuk doa adalah orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Yang sombong dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang tak ada hal lah. Dia tak ada apa-apa hal. Dia habis solat terus bangun. Sedangkan orang yang beriman, orang yang mencintai Allah SWT, tadi solat dah lah. Solat tu sendiri dia rasa indah sehingga dia tak nak putuskan solat tu. Maknanya seronoknya dia solat sehingga Allah dah nak habis dah. Duduk dalam tahiyat tu rasa Allah dah nak habis dah. Nak tambah lagi doa, okey habis. Dah habis solat pun dia rasa hubungan dia tu tak terus gitu. Macam kita jumpa kekasih kan begitu. Jumpa kekasih daripada dalam rumah bersembang sampai kat muka pintu. Maknanya orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, biasanya kita tak jumpa kan. Okeylah, pak letak telefon terus. Tak ada macam tu. Dia punya mukadimah nak bagi turun tu pun jenuh kan. Daripada dalam rumah atas sofa duduk berdiri, sembang lagi berdiri. Sampai nak berjalan ke muka pintu tu pun ambil masa 15 minit dah. Dekat pintu tu berdiri lagi. Dah buka pintu, tuan rumah tu berdiri lagi dengan tamu dia. Sembang lagi. Sambil-sambil pakai selipar bawa keluar lagi ke pintu kereta. Dah buka pintu kereta, berdiri lagi kat pintu kereta. Macam tu lah sebenarnya. Diumpamakan macam tu. Ini antara makhluk orang yang disayangi sesama makhluk. Apakah kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sehingga solat kita tu kita nak selesaikan segera dan tak ada masa untuk kita duduk untuk wirid dengan Allah Taala. Sedangkan wirid-wirid itu adalah munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil masa. Sebab tu sebahagian masyayikh kita kata orang yang ada masa lapang tapi tak nak berwirid adalah orang yang sombong dengan Allah Taala. Ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut di dalam sembahyang subuh. Maka hendaklah ia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Jadi dhamirnya tu bukannya ni. Allahumma hdini kalau kita membaca seorang, sembahyang seorang kan. Wa afini fiman afait. Sebabnya apa? Nabi sebut orang imam yang begini, imam yang khianat dia panggil. Sebab makmum belakang doa amin. Dia doa untuk dia. Kurang asam punya imam. Semua kelebihan dapat kat dia. Yang belakang ada 2000 makmum, dia duduk tolong amin ke dia. Amin. Ya Allah bagilah hidayah kat aku. Akulah. Amin. 2000 orang amin kan. Ya Allah berikanlah aku, sihatkan tubuh badan aku, bagi rezeki dekat aku. Orang lain amin. Jadi semua kelebihan tu dapat kat dia. Sedangkan dia imam, sepatutnya memimpin kepada jamaah. Ini dalam bab doa ya tuan-tuan. Wirid beza. Sebab wirid ini dibaca setiap daripada kita. Maknanya sama-sama baca kan. Jadi kalau sama-sama baca tak ada isu sama ada ubah atau tidak ubah. Contohnya pada Allahumma ajirni minan nar tadi. Yang dibaca 7 kali lepas subuh dan lepas maghrib.
Kan? Kalau imam baca ajirna, tak ada masalah. Maknanya diniatkan semualah. Ya Allah, hindarkan kami daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau imam baca Allahumma ajirni minan nar, jangan kata dia khianat. Sebab wirid tu imam nak suruh makmum baca sekali. Kita masing-masing setiap daripada kita baca kan. Jadi no issue lah. Tak ada masalah lah. Allahumma ajirni minan nar. Kita daripada setiap kita baca 7 kali. Bukannya bila imam wirid kita pun belakang amin. Amin. Tak ada. Wirid masing-masing kita baca kan. Jadi pada wirid tak ada masalah. Cuma pada doa. Sebab doa ini, ya, anjuran galakkan yang terbaik adalah seorang berdoa dan yang lain aminkan. Itu yang terbaik. Ya. Jadi bila imam berdoa tu, termasuk bukan dalam doa kunut sahaja, doa selepas solat pun samalah. Doa selepas daripada solat. Contoh kan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia baca macam tu kan. Jadi dia minta doa diampun mak bapak dia je. Yang makmum belakang amin amin amin. Ini mak bapak dia, mak bapak lain tak terampun. Itu dipanggil imam yang khianat. Jadi Imam Ghazali pun pesan jangan dia khususkan dirinya sahaja ketika baca kunut dalam solat, maknanya termasuk juga dengan bacaan doa setelah selesai daripada solat. Adapun wirid itu tak ada masalah. Arti doa kunut, Allah mahdina fi man, ya Allah tunjukilah akan kami bersama-sama orang yang telah engkau tunjukkan, maknanya hidayahkan kami seperti mana orang yang telah kau beri hidayah. Wa'afina fiman afait, afiatkanlah kami, maknanya sihatkan tubuh badan kami bersama orang yang telah engkau berikan kesihatan. Wa tawallana fiman tawallait, dan pimpinlah kami bersama-sama orang yang telah engkau pimpin. Wa barik lana fima a'tait, dan berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah engkau berikan. Wa qina syarra ma qadait, dan juga peliharakanlah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah engkau putuskan. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut, dan para makmum hendaklah mengaminkan di belakang, dan mereka janganlah mengangkat tangan ketika berkunut, kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada sedikit inilah ta'liq daripada para masyayikh kita. Dalam ini dia Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kata jangan angkat tangan ketika kunut. Jadi pandangan Imam Ghazali dalam masalah ini adalah pandangan yang daif lah. Pandangan yang daif. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab kita sebenarnya adalah sunat untuk mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut. Ini disebutkan dalam syarah kepada Bidayatul Hidayah ni, Maraqil Ubudiyah, dan pendapat kemudian betul lah, pandangan yang lebih kuat adalah kita angkat. Jadi sebab tu kita angkat juga. Cuma tidak disunatkan sapu muka. Kita terus lepaskan. Jadi untuk kunut tu tak kita sapu muka lah, kita terus lepas ke bawah. Kemudian para makmum hendaklah membaca sendiri-sendiri lafaz kunut mulai perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai ke akhir lafaz kunut. Ini saya ingat kita dah bincangkan sebelum ini. Sebenarnya pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa imam juga mengangkatkan suara ketika mengucapkan keseluruhan itulah. Dan sebahagian pandangan ulama lagi kata adalah diperlahankan juga seperti mana pandangan Al-Imam Al-Ghazali sampai ke akhir. Tapi ada pandangan sebahagian pandangan ulama pula tinggikan balik suara itu selepas mengucapkan salawat di akhir kunut. Dan makmum juga meninggikannya. Jadi ada beberapa pandangan lah. Ada yang kata kuat daripada mula sampai habis. Ada yang kata sampai kepada fa innaka taqdi itu diperlahankan. Sebabnya adalah ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila pujian macam tadilah kita wirid, masing-masing kena bacalah. Dia puji, kita tak aminkan aja imam. Ya, bila puji masing-masing kena pujilah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maknanya engkau yang menghukum, bukan engkau itu dihukum. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak hina
Ya, orang-orang yang kau angkat, yang kau bimbing, wala ya'izu man adai, dan juga tidak akan mulia orang-orang yang memusuhimu. Jadi ini bukan doa ni. Ini bukan doa, dia adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampailah kepada nastaghfiruka wa natubu ilaik, ini istighfar, kemudian salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa pun ikut imam lah. Ikut imam. Kalau imam tu slowkan pada bacaan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka kita pun bacalah bacaan itu. Kalau imam terus sahaja bacaan kuat sehingga ke hujung, maka kita nak aminkan pun boleh. Tapi pada lafaz-lafaz yang memuji Allah adalah lebih baik untuk kita sendiri memujinya. Okey. Jadi di sini juga Al-Imamul Ghazali bagi juga panduan pada kita untuk lafaz kunut bagi yang semayang sendirian. Cuma tukarkan na tu pada ni lah. Allahumma hdini wa'afini watawallani wabarik li. Kemudian yang lain tu puji-pujian adalah samalah, waqini. Kemudian nastaghfiruka tukar kepada astaghfiruka. Ini fi'il mudhari'. Jadi alif dengan hamzah, alif dengan nun tu jelah yang beza dia. Natubu ilaih, atubu ilaih. Kemudian yang lain adalah sama. Dan yang ke-12, ya, penghayatan kunut ni saya ingat kita dah buat sebelum ini tentang bacaan maksudnya. Boleh tengok baliklah untuk kita refresh kan. Yang ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya pada saf yang baru. Baik, ini pada penentuan saf. Ini pun banyak juga lagi masyarakat kita yang silap kan. Yang maknanya antara adabnya adalah makruh untuk dia berdiri seorang dalam saf. Jadi kalau imam seorang, makmum seorang, makmum kena berdiri rapat dengan imam. Hanya dibezakan sikit, tidak sama kaki tu. Tarik belakang sikit je. Dia tak boleh membentuk saf. Buat satu saf dulu, siap-siap kat belakang. Sebab kata nanti adalah orang datang. Padahal tak ada orang. Kalau memang ada nampak orang pun, kalau dia nak start solat dulu, kena start dengan dia tak boleh bentuk saf dulu. Ya. Jadi katalah ada orang datang. Yang afdalnya adalah dia terus pergi ke bahagian kiri. Bahagian kiri imam, sama macam kedudukan orang yang kanan imam tadi. Dia orang ni dah semayang, dia pergi ke kiri, dia angkat takbir dulu, Allahu Akbar, barulah kedua-dua tu pergi injak ke belakang. Itu yang paling afdal lah. Tapi kebanyakan orang yang datang dia terus ke belakang kan, sebab dah perasan dah. Jadi yang kawan kita yang kat depan makmum yang tadi, dia pun terus ke belakang. Itu yang banyak berlaku lah. Yang paling afdal sebenarnya adalah takut orang tak perasan. Jadi dia pergi belah kiri tu, confirm perasan lah. Kalau pun kata imam, makmum ni dua-dua jenis tak tahu, imam lah kena ambil peranan. Imam yang kena ke depan. Jadi makmum ni tinggal merapat sahaja. Ya. Sepatutnya begitulah. Okey, dah ada saf. Dah ada saf penuh, ada seorang lagi datang. Dia seorang je. Saf dah penuh. Mana nak ambil ni? Jadi dia, kebanyakan orang terus berdiri di saf yang tengah-tengah belakang imam dan dia angkat takbir. Allahu Akbar. Ya. Sedangkan makruh di situ untuk membuat saf dalam keadaan berseorangan. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena tarik salah seorang yang ada di depan. Tapi jangan tarik tengah-tengah. Kacau tarik tengah-tengah. Dia masuk, dia tarik dulu orang tengah. Tarik tu pun ada cara juga. Ya, bukan jadi macam orang Arab. Sebagai orang Arab, mazhab juhalak. Pening juga. Dia datang-datang, dia seorang-seorang. Dia nak tarik kita, dia pegangnya bahu kita. Dia dah lah besar, kita kecil. Pegang, tarik ke belakang macam tu. Kita ni tengah semayang macam tu. Ya? Bukan tarik itu maksudnya. Kadang-kadang salah memahami fiqh. Bila maksud Imam Ghazali sebut ditarik ke belakang, maksudnya bagi tahu je. Ya? Itu yang kita guna tepuk tu. Tapi tepuk pun tak boleh tepuk di luar solat. Tepuk di luar solat adalah kita dianggap mengganggu orang yang solat dan hukumnya haram. Kacau. Kita macam kita luar solat, kita tak solat. Jadi tepuk-tepuk dia. Tepuk apa hal pula mamat ni? Beza dengan kita dah dalam solat. Sebab tujuan kita nak bagi tahu supaya dia bentuk saf sama kita di belakang. Jadi angkat takbir dulu. Allahu Akbar. Barulah tangan kita ini bagi tahu. Sebenarnya tak payah tepuk tu pun tak apa.
Sebab kalau kita dah angkat Allahu Akbar, orang yang biasa, orang yang solat, dia tahu dah, ada seorang lagi makmum datang. Jadi dia dah tahu dah sebenarnya. Bila dikuatkan takbir pun dah cukup dah sebenarnya. Untuk bagi tahu, aku makmum sama ni. Adjust lah pergi belakang. Cuma kalau yang jenis tak faham bahasa, yang itu barulah Allahu Akbar. Tengok tak bergerak-gerak ni, langkau lah tangan sikit, tepuk, jom pergi belakang. Kan begitu. Jadi kalau dalam solat ditepuk, tak ada masalah. Maknanya isyarat untuk maknanya membetulkan soft. Ini tak ada masalah. Bukannya dipegang bahu tu, ditarik ke belakang macam tu. Kami dulu selalulah kena macam tu. Sampai batal solat pun pernah. Bila dia tarik macam tu, sampai jatuh. Jatuh. Dan terkejut satu hal juga. Tiba-tiba kan, dah lah tak bagi tahu apa-apa, pegang tarik terus ke belakang. Jadi itu bukan cara yang betul. Jadi caranya kalau tarik orang tengah, maknanya kalau tepuk lah, maksud bukan tarik macam tu tadi. Bagi tahu dia. Orang tengah pun dia faham. Okey, orang belakang dia nak buat soft. Dia pun ke belakang. Sekarang ni dah pening lah. Soft yang belah mana nak injak rapat. Kalau daripada tengah ni, satu soft ni lebih kurang dalam 70 orang. Kalau tengah, 35 orang akan bergerak. Kan kacau. Kacau lah. Sama ada 35 yang belah sana atau 35 yang belah sini. Injak. Banyak orang yang jadi kacau. Jadi caranya macam mana? Bila orang datang seorang-seorang, dia tengok, tak ada orang ni gaya-gayanya. Kalau memang ada orang tengah ambil wuduk, selesailah. Kejap lagi dia datang sekali. Bentuklah soft. Tak ada masalah. Ini memang dia tak nampak ciri-ciri ada kemungkinan ada orang nak datang. Jadi apa nak buat? Dia pun mulakan dengan yang belah kanan. Pergi tarik yang hujung sekali. Jadi soft tak kacau. Dia tarik yang hujung sekali. Angkat takbir dekat sikit dengan dia. Nak tepuk, boleh tepuk. Allahu Akbar. Tepuk, lepas tu injak ke belakang. Jadi orang tu pun kena faham jugalah. Itu pun satu jugalah. Sebab tu masyarakat semua kena faham kaedah itu. Bila dia dah ditepuk, maka orang yang hujung tu, dia pun injak ke belakang untuk buat soft yang kedua. Jadi orang yang datang next, tinggal dia penuhkan je lah. Penuhkan dari tepi lah kiranya. Walaupun hakikat awal-awal, afdalnya adalah membentuk soft daripada belakang imam. Saya tengok dalam grup mana ke ada sekali dulu. Ada orang isukan lah. Grup, ada satu grup ustaz-ustaz ni. Ada orang isukan. Saya tengok gambar rajah plan tu, ini macam masjid aku dulu je ni. Dia tanya orang perempuan masjid ni lah. Ada yang semayang kat depan ni satu, belah sini satu, belah tengah satu. Yang bawah tak ada isu lah. Bawah memang situ je. Jadi ni yang sini sekelompok, situ sekelompok, tengah sekelompok. Di mana yang afdal? Kita ambil hak asal. Afdalnya adalah buat soft di belakang imam. Tengah lah. Ini datang terus ke depan ni satu, terus sini satu. Yang buat kat tengah tu satu hal juga. Jadi ambil satu saja. Yang bawah ambil satu di sini, yang perempuan ambil buat di tengah, di belakang imam. Ini kalau kedudukannya memang ada belakang imam. Ada sesetengah masjid dia tak ada bahagian atas. Memang bawah kiri masjid. Macam ni lah, dia bawah kiri masjid saja. Jadi kalau macam ni tak payahlah dia ambil ke tengah. Memang tengah-tengah bahagian yang dikhususkan untuk wanita lah maksudnya. Dia mula dengan keadaan sebegitu. Jadi nak bentuk soft ni begitu. Jadi tarik daripada tepi ke tengah. Ada pun orang perempuan dia tidak membentuk soft. Kalau orang perempuan jadi imam sama-sama orang perempuan, dia cuma kakinya injak depan sikit saja. Dia tak maknanya satu soft ke depan macam orang lelaki jadi imam kan. Yang orang perempuan dalam jemaah dia satu soft, cuma imamnya tu injak sikit je depan. Dia tak jadi dia seorang ke depan lah. Itu berbeza soft lelaki dan soft wanita. Tu kadang-kadang masih banyak lah. Maknanya kita pergi ke mana-mana pun masih berlaku. Cuma takut orang yang ujung tu lah yang tak faham kan. Bila nak ditepuk tu, nak ditarik dia ke belakang tu, kalau orang yang tak faham, kita angkat takbir sebelah dia, tepuk dia tengok, kenapa bang? Kalau pusing tanya macam tu, kacau lah juga. Dulu saya ada tengok satu video Pak Arab melawak, dia tepuk
Dia tepuk orang depan tu, orang tu pun enjaklah ke belakang. Dia pergi masuk dekat tempat orang depan. Itu pun kacau juga. Orang depan tu dah elok dah nak raih dia, makna nak buat soft dengan dia belakang. Rupa dia tepuk orang tu belakang, dia pun masuk. Soft orang tu kan. Itu pun satu hal juga. Dia tak nak dia yang makruh kan. Lepas dia masuk, orang tu lah. Orang tu dah ke belakang, soft seorang, dia makruh seorang. Itu dajal juga tu. Jadi kadang-kadang itulah. Apa namanya? Kita ni akan lebih rahah, lebih tenang bila kita faham kan. Itu kelebihan orang mengaji lah. Bila kita tahu, mana kita lebih tenang untuk kita beramal amal ibadah. Yang ke-13, last ni. Last habis. Yang ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya. Bahkan hendaklah ia terkemudian daripada imam. Nama pun imam. Imam ni dia memimpin, maknanya dia lead. Kalau lead selain daripada leader, maknanya follower. Nama pun follower. Follower kerjanya follow lah. Tiba-tiba dia follower, makmum nak jadi imam. Itu orang yang rajin sangat mendahului imam ni kena lantik dia jadi imam lah, senang. Jangan mendahului imam. Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, tidakkah kamu takut orang yang mendahului imam akan Allah menukarkan kepalanya akan kepala keldai. Jadi saya ada terbaca satu riwayat kisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa ya? Di Damsyik, di Syria. Seorang ulama Syria. Para muhaddis ni zaman Imam Bukhari ni, mereka cari hadis sampai ke Syria, di Damascus, di Damsyik. Jadi dia orang ni ada seorang ni dia ambil hadis daripada seorang muhaddis syekh besar di Syria tu. Cumanya masa dia mengaji di balik tabir. Mengaji di balik tabir. Maknanya ada langsir, ada hijab. Ambil hadis, riwayat hadis tapi di sebalik langsir. Syekh besar, alim. Akhirnya dia terfikirlah, aku ni ambil tok guru aku tak tahu muka macam mana. Ambil di balik, selama ni ambil hadis daripada balik langsir saja. Maka teringin nak tengok, diminta izin, akhirnya dapat lihat wajah tok guru. Rupanya tok gurunya wajahnya wajah keldai. Muhaddis ni, hadis besar. Ulama besar hadis, tapi wajah keldai. Maka apabila dicerita sendiri oleh muhaddis tersebut, kamu jangan terkejutlah untuk melihat wajah aku. Jadi akhirnya dia beritahu, kisahnya adalah asalnya dia mendengar hadis Nabi SAW berkenaan tentang perkara ni, mendahului imam. Jadi dia kata, waktu aku dengar hadis tu, aku rasa macam, ada ke? Waktu dia dengar hadis tu, ada ke orang kalau dia dulu imam Allah tukar kepala jadi, dia tak yakin dengan hadis tersebut. Sedangkan hadis sahih tu dia tak yakin dengan hadis. Dia kata, ya ke boleh tukar. Maka dia buat perbuatan itu dan Allah SWT tukarkan terus muka dia jadi muka keldai. Sebab tak yakin dengan hadis Nabi SAW. Ini ada riwayat dalam kitab-kitab kisah-kisah perjalanan para ulama. Jadi jangan mendahului imam sebab ada hadis Nabi larangan untuk perkara itulah. Sebab memang dasar makmum mengikuti imam. Dan jelas daripada hadis Nabi, ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi jangan mendahului imam. Ini daripada sudut perbuatan lah. Daripada sudut qauli tak ada masalah. Untuk kita mendahului. Sebab kadang-kadang qauli ni kita tak boleh beza. Perbuatan kita boleh nampak. Imam rukuk baru kita rukuk. Tapi kalau bacaan Fatihah tambah waktu sembahyang Zuhur. Mana kadang-kadang kita bukan dengar sangat imam baca laju ke lambat. Kita nak tunggu dulu imam punya berbisik. Alhamdulillah. Tunggu dia habis tu baru kita nak baca. Tak jadi. Jadi kadang-kadang kita baca dulu memang akan mendahului kepada imam. Dalam bab bacaan tak ada masalah. Tapi perbuatan tu, imam tak rukuk lagi dia rukuk dulu. Ini orang macam ni kena lantik jadi imam. Dia nak sangat jadi imam, mendahului imam.
Bahkan hendaklah ia terkemudian daripada imamnya, maka jangan makmum rukuk sebelum imam sampai kepada had rukuk. Jadi yang terbaik sekali, imam kita tahu adabnya adalah dia memanjangkan takbirnya pada perbuatan yang panjang. Contohnya rukuk, Allahu Akbar. Dia berhenti tu sama dengan perbuatan dia. Ini disunatkan bagi imam. Jangan dia awal Allahu Akbar baru turun. Ya, sebab ada makmum yang dia iktimat pada perbuatan imam daripada dia dengar. Bila bagi dia bar imam tu dah sampai ra tu adalah imam dah sempurna. Jadi orang belakang yang semayang, kita pun disunatkan tengok tempat sujud, bukan tengok imam kan. Jadi orang yang dia tak nampak pergerakan imam tapi boleh dengar suara, dia akan iktimat pada suara. Jadi bila dia berpegang dengan suara Allahu Akbar, rupanya dia baru nak turun rukuk. Memang dia mendahului lah. Jadi sebab tu imam sunat untuk dia memanjangkan pada tempat yang panjang. Nak turun daripada tu ke bawah kan, Allahu Akbar, touch je dahi tu bar gitu. Supaya orang dah lepas daripada bar tu baru dia bergerak. Itu yang paling sempurna daripada keadaan makmum. Dan janganlah makmum turun sujud sebelum dahi imam tercacak. Tercacak bahasa tu. Tercacak di atas lantai. Yang maknanya sentuh lah. Ya. Ini adalah adab kita ketika mana solat. Dan akan nampak cantik lah. Akan nampak cantik bila imam selesai baru makmum semua ikut. Gitu kan. Begitu juga dalam organisasi. Apa-apa pun macam tu kan. Leader, bila dia dah ada keputusan, ada buat dulu, follower belakang dia follow. Begitu kan. Dia nampak cantik lah. Maknanya kerja leader ni adalah command, dan kerja follower adalah buat kan, ikut. Jadi bila dia ada command dan juga makmum ikut dengan baik. Sebab tu disebut kan, Ustaz Umar pun selalu sebut sebelum daripada solat kan, luruskan saf, fatakhtalifu qulubukum. Kalau tidak akan bercanggah. Maknanya kita dalam pembentukan saf ni, daripada sebelum solat lagi kita dah tengok macam mana ikut leader punya command. Dia command suruh, betul saf ni betul kan. Ya, samalah macam seorang panglima tentera yang menyusun tentera. Okey, pemanah sana. Kalau pemanah tu rasa-rasa tak nak duduk dengan pemanah, dia duduk dengan pelembing. Kan begitu kan? Maknanya saf tu tak lurus lah. Bila tak lurus, berterabur lah, habis perang pun kacau. Ya, jadi antara tugas follower adalah ikut command leader. Jadi leader kita dalam solat, kita dah bagi kepercayaan pada imam kita. Kita dah percaya dia kan. Dah percaya dia. Jadi kita bagi kepercayaan, dia dah command, suruh luruskan saf. Kalau tak nanti, itu sebenarnya kata-kata daripada Nabi SAW. Lebih baik kamu luruskan saf-saf kamu, kalau tidak kamu akan bertelagah, bertelingkah, sampai sudah hati-hati kamu tidak akan bersatu kalau saf pun tak selesai. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita memahami tentang adab-adab berjamaah ini. Kalau nak, maknanya saf-saf yang disusun elok dalam peperangan itu akan memberikan kesan yang baik dalam peperangan. Begitu juga solat kita ni perang dengan syaitan. Saf-saf yang baik ni, rapat bahu kita, maknanya kita tak bagi ruang syaitan kacau. Perang dengan syaitan lah tu. Di samping kita munajat dengan Allah Ta'ala, kita tak nak bagi ruang-ruang syaitan kacau hubungan kita dengan, maknanya tak nak orang ketiga. Kita banyak biar je. Asyik jarak dengan orang sebelah, dia pun tak tahu. Dulu Syekh Nuruddin pernah begitu. Saya tengok Syekh cerita lah. Syekh cerita ada seorang anak murid dia, sebab terlalu hormat pada Syekh, jadi dia tak nak rapat. Bukan sebab ini segan. Bahu tu tak nak sentuh dengan bahu Syekh kat sebelah. Jadi nak usahakan macam mana? Syekh usaha rapat, dia injak. Syekh rapat, dia injak. Jadi akhir lepas habis semayang, Syekh tanya soalan. Soalan Syekh pun, kenapa kamu biarkan syaitan ganggu saya? Jadi mula dia tanya kenapa dijarakkan. Saya hormat Syekh adalah Syekh saya. Jadi saya tak nak saya nak bagi keselesaan pada Syekh.
Jadi dia injak, dia jarak kan. Dia Syekh kata, kalau kamu betul-betul sayang saya sebagai Syekh kamu, sepatutnya kamu tidak biarkan saya solat dengan diganggu syaitan. Sebab bagi ruang. Sebab jelas dalam hadis Nabi sebut, syaitan akan masuk di celah-celah saf yang renggang, macam seekor kambing. Dia masuk celah, mana dah duduk sebelah, lagi senang, kacau. Macam-macam benda lah dia bisik. Hatta yang saf kita rapat pun, kita angkat takbir, macam-macam benda kita ingat. Kan? Itu memang kerja dia dah, bisikkan macam-macam. Tambah lagi duduk sebelah pula, macam seekor kambing, lagilah haru biru terus mayang. Jadi itu benda-benda yang perlu dijagalah adab-adab ketika mana berjamaah. Sebenarnya banyak lagi. Ini hanya beberapa yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk kita ambil panduan dalam jemaah kita. Jangan biarkan maknanya kita ni berselisih lah. Walaupun hakikatnya manusia ni berselisih, macam mana pun akan ada perkara yang manusia ni tak akan bersatulah. Tapi kita sebagai umat Islam atas nama akidah, kita perlu bersatulah. Yang saya tutup dengan satu kisah bagaimana perselisihan juga para imam. Dua orang imam yang besar lah. Al-Imam At-Tabi'in. Imam para tabi'in juga berselisih. Maknanya ulama' zaman. Pada zaman itu dua-dua pun berselisih. Iaitu dua nama yang sering kita dengar. Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Yang saya ingat saya pernah sebutkan di sini. Kedua-duanya adalah ulama' tabi'in yang besar. Imam Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni yang kita sebut sebagai pakar tafsir mimpi tu. Pakar tafsir mimpi. Jadi kedua-dua ni dia ada crowd dia. Dua-dua ni kira leader ulama pada zaman tu lah. Tabi'in yang hebat. Masing-masing ada crowd masing-masing. Jadi ulama sama zaman ni mereka pun ada izzah dia masing-masing. Dan tak ngam. Tak ngam. Ulama sama ulama ada percanggahan ni daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Cuma macam mana dia berhadapan dengan percanggahan itu. Jadi berkhilaf. Maknanya masing-masing pun ada crowd masing-masing. Cuma sampai satu time, tapi masing-masing faham kealiman masing-masing. Jadi Imam Hasan Al-Basri pun tahu yang Muhammad Ibn Sirin ni orang yang pakar tafsir mimpi. Yang Muhammad Ibn Sirin pun tahu yang Imam Hasan Al-Basri ni fuqaha, muhaddis yang hebat, orang alim yang zuhud, yang masya-Allah. Jadi satu ketika Imam Hasan Al-Basri bermimpi. Satu malam tu dia mimpi. Mimpi dia pelik. Dia mimpi dia telanjang di dalam reban binatang dan tengah buat tongkat. Jadi dia bangun tu, macam mana ni aku gaduh dengan ni Muhammad bin Sirin ni. Kalau mimpi ni nak pergi tanya, memang tak ada orang lain lah. Orang alim dia je lah nak tanya. Jadi akhirnya sebab rasa malu dan ada rasa ego lah. Ada rasa ego. Perselisihan di antara dua tokoh ni, akhirnya dia pergi utuskan satu utusan. Ada orang ni, anak murid dia lah. Anak murid dia pergi hantar, cuba tolong tanya kau buat-buat, kau mimpi macam ni. Tanya dekat Al-Imam Ibn Sirin. Jadi pergilah anak murid dia tanya. Tuan Syekh macam mana? Tuan Imam macam mana? Saya malam tadi mimpi gini. Jadi Al-Imam Ibn Sirin kata, macam ni lah. Engkau suruh orang yang mimpi tu sendiri datang jumpa aku. Macam ni lah. Engkau suruh orang yang mimpi tu sendiri datang jumpa aku. Jadi dia tahu. Dia tahu. Jadi akhirnya anak murid ni pergi balik jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Bagi tahu balik pada Imam. Ibn Sirin tahulah engkau sendiri yang mimpi. Dia suruh Syekh sendirilah pergi jumpa. Jadi macam mana ni, malu ni. Nak pergi jumpa bergaduh kan. Ada benda-benda clash. Akhirnya pergi jumpa juga. Sebab mimpi tu sangat menjadi concern dia lah. Apa sebenarnya maksud tafsiran daripada mimpi tu. Bila pergi jumpa dengan Imam Ibn Sirin, dalam keadaan rendah diri lah. Maknanya memang akulah orang yang mimpi, aku nak tahulah apa mimpi tu, tafsirannya. Maka disebut oleh Al-Imam Ibn Sirin, telanjang itu maksudnya adalah engkau ini telanjang daripada dunia. Maknanya zuhud. Engkau adalah orang yang maknanya kosong daripada dunia. Kosong ni telanjang lah. Satu pakaian pun tak ada. Maknanya engkau
engkau ni tak terpengaruh dengan dunia. Orang yang zuhud. Adapun reban tu sendiri adalah dunia yang hina. Dunia ni diumpamakan macam satu reban je, tak ada apa-apa pun. Binatang-binatang duduk dalam tu, dia makan, dia berak, itu je. Reban tu sendiri adalah dunia yang kau berada di dalamnya. Dan kau membuat tongkat, tongkat itu adalah hikmah-hikmah yang kau beri manfaat kepada umat. Ya, maknanya kau adalah seorang yang sangat banyak hikmahnya sehingga boleh memberikan manfaat kepada umat yang cukup banyak. Ini diumpamakan seperti dia buat tongkat. Ahli hikmah, orang bijak. Jadi ini semua pujian-pujian ni, nampak dia bertelagah ni, sama-sama imam. Tapi macam mana seorang imam yang bertelagah boleh appreciate? Maknanya satu kebenaran tetap akan jadi kebenaran walaupun seseorang itu bertelagah. Yang akhirnya maknanya dipuji kepada Al-Imam Hasanul Basri dan dia pun berterima kasih. Berterima kasih atas tafsiran itulah. Dan selepas daripada itu dikhabarkan bahawa mereka sudah tidak lagi, makna ada khilaf. Cumanya masing-masing dengan dakwah masing-masing lah. Tapi tak bergaduh lah. Sebelum tu ada banyak perselisihan faham. Ini bila masing-masing bentuk crowd masing-masing jalan dengan dakwah masing-masing, dan kedua-duanya adalah tabi'in yang cukup besar. Kalau kita baca Syama'il, biasa saya baca Syama'il kan, ya sangat banyak riwayat daripada Ibnu Sirin dan juga Hasanul Basri yang banyak juga riwayatkan hadis tentang Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka juga adalah sangat-sangat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari hadis-hadis Nabi. Jadi ini khilaf antara imam. Jadi kita yang kadang-kadang tu follower yang lebih-lebih kan. Bila ada percanggahan di antara ulama sezaman, kita yang orang bawah ni kita diam. Kadang-kadang kita tak tahu apa hikmahnya mereka ada percanggahan kan. Kita diam. Kalau tambah lagi benda-benda yang kita tak tahu, maka kita keep silent sajalah. Kita serahkan pada Allah Ta'ala untuk menentukan apakah hikmahnya di sebalik kepada percanggahan-percanggahan. Tetapi ada pun usaha kita yang kita boleh buat tadilah. Janganlah kita soft berterabur. Itu kita boleh usahakan. Ada pun kita nak pergi masuk campur dalam hal bertelagahnya dua orang imam, kita pun tak tahu apa-apa, tiba-tiba kita masuk, dan kita pun pergi tambah hujah lagi. Padahal kita cuma follower sahaja. Kadang-kadang yang tak faham apa-apa pun, tapi nak masuk campur kepada perkara-perkara yang kita tak tahu. Maka benda yang kita tak tahu lebih baik adalah keep silent. Sebab perkara yang kita tidak sebutkan, itu tidak akan dihisap. Akan tetapi benda yang kita masuk campur, kita cakap bighairi ilmin, tanpa ada ilmu, itu semuanya akan dihisap di hadapan Allah SWT. Jadi kalau nak selamat, diam. Perkara yang kita tak tahulah. Ada pun perkara yang kita boleh buat, kita laksanakan. Macam betulkan saf, ikut adab-adab dalam berjamaah ketika kita jadi makmum. Tunaikan, jangan kita dahului imam. Benda-benda macam tu, kita boleh usahakan di peringkat kita untuk manfaat kita juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati jamaah kita, berkati perhimpunan kita, perkumpulan kita, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik untuk kita tahsin seluruh ibadah kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh kita di hari akhirat nanti untuk bekalan kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi darikal firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.